Okey, inilah kaki saya sekarang. So, setakat sekarang lah. Ini video yang masa saya ambil dekat hospital. So, kaki saya dah teruk. Pasal darah dah beku dekat dalam. So, bila kita nak jalan susah. So, ini kaki saya lah sekarang. Tapi, kalau sekarang, kalau ikut gambar sekarang, memang teruk lah. Saya boleh buat rekod lagi kaki saya sekarang. Hai, selamat pagi. Saya Siwa JB So, saya buat video ni khas untuk kepada PMX kita, iaitu Perdana Menteri kita lah, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, siapa-siapa yang tengok video ni, tolong share kepada menteri-menteri dengan untuk Perdana Menteri kita sekali lah. So, sampai mereka boleh tengok video saya minta tolong kepada rakyat. So, saya nak minta Perdana Menteri kita lah, so, boleh tak Perdana Menteri kita ubahkan prosedur-prosedur di KWSP dengan SOKSO? Sebab apa? Saya kerja daripada umur 18 tahun sampai sekarang dah 49 tahun lah. Baru-baru ni saya jatuh sakit. Saya susah nak jalan, kaki saya dah ada problem dah. So, bila kaki saya dah problem, saya nak claim balik EPS SOKSO ni banyak susah. Saya kena ambil surat doktor, and then saya kena ambil banyak surat lah. Bila kita dah dapat surat itu, kita serahkan kepada KWSP atau SOKSO. Dia ambil masa lama lagi satu, dia suruh kita jumpa doktor jemama lagi. Bila kita jumpa doktor jemama pula, dia pula tak luluskan benda tu. Tapi kita pergi hospital kerajaan, bukan kita pergi hospital private ke apa-apa kan. So, kita pun pergi kerajaan. Bila kita pergi jumpa doktor kerajaan, so doktor kerajaan sana dia kata okey, you ada masalah macam ni, okey, you boleh claim EPS SOKSO. Tapi bila kita pergi sana, dia kata tak boleh. Sebab apa? You tak cukup surat. Tak faham langsung. Sebab apa? Kenapa kita rakyat biasa lah. So, masa saya masuk kerja kan, bila dia berkata, company kata dia nak potong EPS SOKSO, dia tak ada cakap you ada rules and regulation macam ni, you kena ikut rules and regulation macam ni. Bila you claim ada rules and regulation macam ni, tak ada cakap pun. Tetapi bila kita claim, memang ada banyak rules and regulation. So, dia suruh ambil surat ini, surat tu. So, saya sekarang ada masalah kaki. So, saya pun ada minta bantuan dengan banyak orang. Saya ada buat video yang dalam bahasa Tamil lah. So, saya dah minta bantuan. Setakat sekarang, saya nak bayar duit hospital, nak bayar duit sewa rumah, nak tanggungkan anak 2 orang. So, saya single father. So, saya nak tanggungkan benda-benda ni, pembelanjaan harian pun susah. Setakat sekarang saya tak ada kerja, dekat 4 bulan lah, tak boleh pergi kerja. So, bila saya minta doktor bagi surat, dia suruh saya tunggu 3 bulan lagi. Sebab kaki saya memang dah problem, saya tak boleh jalan. So, dia kata 3 bulan kita bagi ubat, you makan ubat ni, bila dah okey baru you boleh berjalan. Tapi itu pun dia tak guarantee saya boleh berjalan macam normal balik ke, boleh kerja balik. So, kaki saya memang dah teruk dah, pasal saya ada sakit diabetes, ada darah tinggi. So, bila kita nak claim EPS SOKSO ni, memang susah, payah sangat. Nak ambil surat sana, nak ambil surat sini, itu pun kena bayar. So, macam saya tak ada transport, saya kena harapkan transport Grab ke atau taksi ke apa-apa, saya kena bayar. Bila saya tak ada kerja, macam mana saya nak buat tanggungan benda-benda macam ni? Saya pun tak faham. So, bila kita tak ada tanggungan, ada yang duit yang kita simpan dulu masa pandemik, semua duit dah habis dah. Sebab dah berapa tahun tak kerja. So, masa tu memang duit KWSP keluar, tapi duit itu semua kita bayar hutang. Bukan untuk pakai diri sendiri, kita bayar hutang. So, bila kita dah bayar hutang semua, apa yang kita tinggal? Tak ada apa. So, setakat sekarang saya dah tak bayar sewa rumah saya sekarang. So, sewa rumah saya dah hutang dekat 4 bulan. Bil api tak boleh bayar, bil air belum bayar. Tapi bila dia orang datang potong pun saya pun tak tahu. Dekat hospital, saya main bil pun dah dekat 1,000 nak bayar. Baru dari bulan 10 sampai sekarang, last year bulan 10 sampai sekarang, bil hospital saya pun dah dekat 1,000 dah. Bila saya tanya, dia kata dekat 1,000. Itu pun saya belum bayar lagi. Tapi memang saya B40 dapat bantuan daripada B40 bantuan sara hidup. Tapi masalahnya
Dekat hospital saya boleh bil 1 bulan. Sekali saya masuk dekat seminggu ke 2 minggu, dekat 300 lebih. Bil hospital. So macam mana saya nak tanggungkan bila saya tak ada kerja? So saya nak tanggungkan 2 anak pergi sekolah. So nak bayar sewa rumah, nak bayar bil api, bil air. So bil api pun dah 400 lebih. Bil air pun dah dekat 100 lebih. Memang rumah saya tak ada aircon, pakai kipas saja, tapi bil api saya sebulan dekat 100. So saya pun tak tahu nak minta bantuan dengan siapa. Kalau boleh, pasal saya dah tanya dekat KW9 untuk keluarkan duit sikit untuk masalah saya, untuk tanggungan keluarga saya. Mereka kata tak boleh. Sebab apa? Dia ada prosedur. You boleh keluarkan duit untuk beli rumah ke, untuk pembelajaran anak ke, atau bila you meninggal ke. So you masa tu je boleh keluar. Kalau terlantak, bila saya terlantak, tak boleh jalan, tak boleh kerja, tak boleh apa-apa, baru you boleh keluar tu duit. Sampai saya matilah baru saya boleh keluarkan duit KWSP tu. So dia kata you boleh kerja lagi, tapi saya memang susah nak jalan, kena pakai tongkat. Tapi dia kata saya boleh kerja lagi. So saya pun tak faham lah sistem Malaysia ni, macam mana undang-undang kerajaan ni, macam mana bila rakyat susah nak minta bantuan pun susah. So saya dah minta dekat adun tempat saya. Dia kata adun memang kita ada peruntukan, tapi peruntukan untuk bayar sewa rumah, sewa bil air api, bil air memang tak ada. Peruntukan dia boleh bagi 200 je. Itu pun sekali je. Itu pun sekali je dia boleh buat bantuan. Kalau tak ada, lebih-lebih pun dia bagi bakul makan. So kita dah bakul makan tu boleh pakai berapa bulan. So saya memang susah sangat lah, Datuk. Kalau boleh Tan Sri, kalau ada wakil ke siapa-siapa boleh datang jumpa saya. Saya bagi nombor telefon saya 011 6125 1595. Okey, nombor telefon saya 011 6125 1595. So saya minta ampun dengan Datuk lah. So kalau boleh ubahkan undang-undang Perkeso dengan undang-undang Sokso. Yang lagi satu, kalau boleh bantu kepada rakyat sekarang. Rakyat tengah susah, bukan saya seorang, banyak orang susah. So macam susah tu bukan susah, kita susah nak cakap lah. Kalau kita tengok sosial media sekarang, banyak orang kena halau daripada rumah sebab tak boleh bayar sewa rumah, sebab mereka sakit, mereka tak ada kerja, mereka tak mampu untuk bayar sewa rumah. So ada masalah banyak dekat Malaysia. So rakyat memang derita dengan mereka ni. Cakap macam mereka ni memang betul-betul susah. Tapi Perdana Menteri, menteri-menteri yang duduk dekat parlimen, semua memang duduk senang lah, bukan tak susah kan. Mereka ni semua memang duduk senang-senang. Gaji sebulan dekat 30-40 ribu. Kalau rakyat Malaysia semua dapat gaji macam tu, siapa pun tak susah. Kalau sekarang saya nak minta kerja security pun, ada yang cakap you boleh pergi kerja security. Tapi bila saya pergi minta dekat security, dia kata you jalan pun susah, macam mana you nak pergi clocking. Dia cakap kerja senang. Macam Sokso kan, dia kata bang you boleh kerja lagi bang, you boleh jalan sikit-sikit, you boleh kerja lagi. Pasal tangan you, dua tangan semua okey lagi, you boleh kerja lagi. Bukan saya tak nak kerja, tapi kerja tak dapat. Masalahnya saya tak dapat kerja. So saya nak tanggungkan keluarga saya macam mana? Memang saya tak herti lah kenapa kita sebagai rakyat Malaysia undi kepada menteri-menteri kita, tapi rakyat memang susah. Pasal barang semua naik harga, barang makan semua naik harga. Tapi menteri allowance, kita dah turunkan harga beras lah, kita dah turunkan harga minyak lah, kita dah turunkan benda ni lah, kita dah support benda ni lah. Tapi dekat pasaran, dekat kedai, memang benda tu tak dapat. Yang benda-benda murah ni memang tak dapat. Kita terpaksa beli beras 10 kilo tu dekat RM40, RM50. Minyak kita kena beli dekat RM20-30. So saya dapat gaji 1,200, bayar sewa rumah, api, air dah habis dah. So makan kena makan apa? Makan pasir.
heran juga kan. So kalau boleh Perdana Menteri kita tolong kepada rakyat dulu, rakyat Malaysia, tolong kepada rakyat Malaysia dulu, tolong kepada mereka semua, dan ubahkan prosedur di SOSO dengan KWSP. Kalau boleh, rakyat memang susah ni sekarang. Lagi satu saya nak beritahu lah, saya dah lupa kan, saya dah lupa lah cakap benda tu. So macam kita ni, okay, kita kena tulis waris di KWSP. Bila saya dah meninggal ke apa-apa, duit tu akan waris kepada anak saya ke siapa-siapa. Tetapi masalahnya di sana pun anak kita tak cukup umur. Dia kena umur 18 lebih tahun baru dia boleh angkat duit tu. Kalau dia tak cukup umur, memang dia tak boleh ambil duit tu. Macam bini saya tahun 2023 dia meninggal. Bila kita kahwin, kita dah tulis waris anak kita. So bila kita dah tulis anak kita, lepas bini saya dah meninggal, saya dapat duit peruntukan daripada bini saya sikit je, berapa persen saja. So yang balance semua dapat untuk anak. So anak belum datang umur 18 tahun lagi, mereka baru 15 dengan 11 tahun. So saya kena tunggu lagi berapa tahun. So sekarang kalau saya nak bayar sewa rumah, nak kawal balik, duit sendiri saya pun saya tak boleh angkat. Pasal duit KWSP ni duit saya, bukan duit kerajaan. So saya minta, saya nak kawalkan untuk saya punya family bag. Saya nak pertahankan keluarga saya. Tapi sekarang saya satu kena pergi bentak sedekah, ambil satu mangkuk, pergi duduk tepi jalan. Itu je saya boleh buat. Kalau tak ada, kena bunuh diri. Baru saya boleh dapat duit, anak saya semua baru boleh duduk senang. Kalau tak ada, memang saya susah. Kalau saya hidup sampai sekarang, memang saya akan susah lagi. So choice saya berikan kepada Perdana Menteri kita. Okay, so siapa nak kalau boleh lah, siapa nak bantu saya atau bantu untuk keluarga saya, boleh hubungi saya 016161251595, dan saya masuk saya punya account number dekat TikTok video ni lah. So bila saya masuk ke dalam video ini, kalau bila siapa-siapa tak percaya dengan diri saya boleh datang jumpa saya, no problem. Okay, so saya memang dah sakit hati dah. Okay, so ada apa kata, macam saya dah silap perkataan ke, atau ada silap cakap apa-apa ke, saya minta maaf. Okay, tolong share video ni kepada PMX kita, Perdana Menteri kita. Okay, thank you.